Respect abangku JEZ ya. Hari ni boleh katakan hari jadi beliau ya. Terus terang JEZ antara player favourite aku dekat Timnas Indonesia. Siapa yang follow aku, I always say the number one player in bola god JEZ ya. Bang J. Kita panggil Bang J ya. Terus terang Abang J kita ni memang aku perhatikan masa dia dekat Venezia lagi. He's the best player. He's the leadership captain untuk Timnas Indonesia dan hari ni hari jadi beliau. Respect to him. Okay, mungkin ada kalian yang mungkin akan tanya, kenapa aku minat Bang J? Kenapa tak minat player lain? Minat player lain, aku minat. Tapi Abang J ni dia berbeza. Dia mungkin ada aura dia macam seperti leadership. Mungkin dia tak tahu lagi, tapi kalau kita minat satu player Indonesia tu, kita minat terus. Dan minat kerana dia seperti adalah ikon untuk Timnas Indonesia. Kalau tak ada beliau, aku rasa aku nak tengok siapa lagi untuk Timnas Indonesia kan. Tapi aku boleh tengok orang lain macam Emil, Martin Pass, and Rizky Ridho, Sandy Walsh. Tapi Bang J ni lain guys, dia punya aura dia tu kan. Itu sebab aku selalu cakap, siapa yang follow aku dia tahu aku akan minat Bang J. Siapa yang follow bola aku dia tahu, oh bola aku mesti minat Bang J. Bang J punya ini peminat Abang J ni kan. Aku satu hari aku nak jumpa lah Abang J guys, minta sign daripada beliau, bergambar dengan beliau kan. Bola god dengan Abang J. Itu sajalah video kita kali ni. Assalamualaikum.